Okay, hello guys. Kita baru habis bicara buku hari ni. Rakaman hari ni berlaku agak lancar. Banyak tips juga kena ambil sebab panjang tapi punya bicara buku sebab nak kena explain satu buku bukan senang. Jadi harap-harap kami dapat nombor lah, dapat anugerah ke apa. Ini adalah behind the scene of bicara buku bahasa Melayu. Yeah. Yelah, okey lah rakaman. Bro, okey. Itu je. Pagi hari menangkap padi, petang menuai bersama rakan. Ilmu dicari, semangat dihati. Rakyat Malaysia kehilangan pekerjaannya, termasuk kakak dan ayahnya. Beban hidup semakin nyepit. Aduh, dia pergi gelak. Aduh. Bukan gelak. Betul. Aku tak nampak. Tak nampak. Ni tulisan hal tau. Dah, aku Tulisan lah. nervous sikit ni. Okay, cut. Dalam keputusannya yang mencekam fikirannya mula dalam kegelapan. Aduh, dekatlah lah tu, dekatlah dah. Oh my god, Tuhan sampai rakyat kehilangan pekerjaan dah. Itulah. Dengan bawah ni tau. Ish. Ya, okey. Okay, sekali lagi. Baca. Jangan berputus asa dalam hidup ini. Haraplah diuji dengan pelbagai dugaan. Kita harus menerimanya. Sekian sahaja bicara buku saya pada hari ini. Terima kasih. Wah, dekatlah tu. Dekatlah tu. Apa yang dia tarik panjang tu? Oh, dia tarik panjang sangat. Aduh, cut. Assalamualaikum and good morning to everyone. My name is Muhammad Abdul Zaman bin Zakaria Zaman. My school code is P, can be related to me. So without further ado, let me that goes up their way to be in a career that involves being around people. For example, retail worker. Tang situ. Ya, okey dah tu. Period. For example, what? Yeah! Teachers, social workers. Teachers, social work. Bulan purnama di langit biru, bintang gemilang, sinar terang bersinar. Hadirin yang budiman sekalian, pada hari yang barakah ini, izinkan saya. Sekejap. Aku duk tahan musik. Aku punya. Bulan purnama di langit biru, bintang gemilang bersinar terang. Buat balik lah daripada awal kau dah Ah? Daripada awal dah tersasul. Tersasu. Delete dulu yang tu. Itu. Bulan purnama di langit biru, bintang gemilang bersinar terang. Hadirin budiman sekalian, mari kita selami kisah seorang. Kita kena potong lah ni. Angin sepoi menyapa senja, luruh daun gugur perlahan. Angin sepoi menyapa senja, luruh daun gugur perlahan. Angin sepoi menyapa senja, luruh daun gugur perlahan. Biarlah jiwa dilanda duka, usaha doa menjadi penawar beban. Assalamualaikum dan salam. Salah sejahtera.
Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe kepada channel SMK Bandar Baru Pedah. Itu saja. Terima kasih. Okay. Okay. Bye guys.